Meskipun sudah berusia 73 tahun, semangat Aminah Daud untuk mencari rezeki tidak pernah luntur. Setiap hari, warga emas dari kampung Lembah Sirih itu gigih menjual jagung segar di tepi jalan hanya beralaskan tikar di atas tanah sambil menyahut pelanggan dengan senyuman mesra. Ketika ditemui kru iMedical TV baru-baru ini, Aminah kelihatan tenang menyusun tongkol jagung hasil tanamannya yang kini mencecah hampir 7,000 pokok. Menurutnya, dia sudah lebih 30 tahun mengusahakan tanaman jagung dan pelbagai hasil tani lain, namun tahun ini dia memilih untuk memberi tumpuan penuh kepada jualan jagung. Mak cik tani. Oh, lama dah nani nyu, mak ciknya hidup. Pula tahun dulu nak. Lah, dulu aki jening yak muda mula lagi tu. Mak cik ada berapa ribu pokok jagung. Pokok jagung tu. Mengkare. Kita kira dak. Dia sekilo tu dia ada 3,500 butir. Ni sekilo. 3,000 benih. Benih. 3,500 benih. Ha. Sekilo. Ha. Jadi 3,500 lah dak. Sampai kat ni 2 kilo. 2 kilo mak cik tani. Benih. 7,000 pokok lah. 7,000 pokok. Waktu mak cik tani 2 bulan lepas. Lepas dah lah. Aminah menjelaskan setiap hari dia memetik kira-kira 500 tongkol jagung dengan bantuan anak bongsunya untuk dijual selepas tempoh tuaian 70 hari. Ibu kepada 3 anak itu berkata pada peringkat ini, semua jagung yang ditanam tumbuh dengan saiz yang agak kecil, kemungkinan atas beberapa faktor termasuk baja yang tidak mencukupi. Ni tikar ni kecil. Apa kecil? Kecil sebabnya mak cerita gado dah tanah tu. Tak gado awal dulu dah. Pakai tu jorong dekat pakai tani. Habis tu tani. Yang 3 kali dah ni mak cerita ni. Jadi tak besar dah. Nanti ni tak ada baju. Tanah pun kemah okay. Gitu gado. Budak kita tudung baju lain baru dah besar. Tak gado lah. Dok lah. Apa tak gado? Tak ada orang nak cago. Tak ada tu. Sepatulah kecil. Sebab tu kecil. Awal-awal mula besar. Namun begitu, saiz yang kecil tidak menghalang Aminah daripada terus berniaga, malah dia menjual dengan harga lebih berpatutan, RM10 bagi 20 tongkol jagung berbanding harga lama iaitu RM10 untuk 8 tongkol. Baginya berniaga bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga satu bentuk ibadah dan peluang untuk bersedekah kepada orang ramai. Katanya meskipun dengan usianya sebegitu, dia masih kuat untuk memetik jagung dan menjualnya, sementara warga emas yang lain hanya berehat di rumah. Waktu pagi ni lama orang beli. Macam ni kan, memang kita seorang ni dah dengar. Ada jual sini dah. Macam tak pergi kedai dah, mula pergi kedai. Tambah lagi, bungkuh balik lagi, tambah lagi. Dah ni sini. Kegigihan Aminah bukan sekadar simbol ketabahan seorang warga emas, tetapi juga cerminan semangat luar biasa dalam mencari rezeki halal tanpa mengira usia. Nur Atirah Azman bersama juru kamera Izzah Zaki, Berita iMedical TV.